Bayangkan kopi harga RM3.5, bukan kopi tepi jalan tapi brand antarabangsa. Nama dia Lucky Cup. Soalan aku, ini permulaan perang harga kopi Malaysia atau permulaan kehancuran brand-brand lain? Lucky Cup debut antarabangsa terus kat Malaysia. First outlet kat Puchong 22 Ogos 2025. Hari pertama hampir 2,000 cawan terjual. Media siap report queue panjang, mesin kopi pun macam dah nak meletup. Menu dia ni range RM1.5 ke RM8. Fresh lemon coffee harga RM3.5, Americano RM4.5 ke RM6. Lucky latte dalam RM7. Compare dengan Starbucks punya latte dalam RM4.5 ke RM7.5. Zeus punya coffee latte dalam RM10.5, Americano RM7.9. Gigi Coffee pula latte lebih kurang RM9.9, Americano RM7.5. Jadi memang jelas Lucky Cup masuk bawah line semua mid tier. Tapi yang buat Lucky Cup scary ni, dia datang bawah Mixu Group, gegasi F&B China. Dekat China, Lucky Cup jual kopi dari 6.6 yuan ataupun sekitar RM4 Malaysia, siap declare perang harga dengan Luckin Coffee yang masa tu dah jadi giant kopi nombor 1 kat China. Luckin survive sebab brand kuat dan inovasi macam coconut latte dia tu viral. Tapi Lucky Cup, butikan dia ni berani undercut semua orang. Apa jadi kalau playbook China ni dibawa ke Malaysia? Starbucks mungkin steady lah sebab diorang ni jual lifestyle, brand premium. Zeus, Gigi, Buzzbag, inilah barisan yang paling tertekan. Diorang operate dekat mid tier, main harga pertengahan. Lucky Cup potong line terus. Luckin Coffee pula baru masuk market Malaysia tahun 2024, dan kalau Lucky Cup sapu bawah RM4 ni, memang Luckin sendiri boleh kena makan di luar China. Ini 3 impak besar. Nombor 1 adalah volume versus margin. Lucky Cup sanggup margin tipis walaupun volume gila-gila. Nombor 2, mid tier pressure. Brand lokal macam Gigi kena pivot. Kalau cuba ikut turunkan harga, confirm cash flow koyak. Nombor 3, survival test global. Kalau Lucky Cup repeat China punya playbook, bukan je brand lokal, global players macam Luckin Coffee pun boleh jatuh kalau tak adjust strategi. Dan jangan lupa, Lucky Cup tak berhenti kat Puchong. Next outlet dah confirm dekat Sungai Long, Kota Damansara dan Jalan Tun Perak. Ini betul-betul roll out agresif. Persoalan besar sekarang, adakah Lucky Cup pencetus kehancuran satu persatu brand kopi di Malaysia? Starbucks mungkin kebal sebab jual lifestyle, tapi mid tier macam Zeus, Gigi, Buzzbag ni frontline yang kena hentam dulu. Dan kalau Lucky Cup ulang balik playbook China, bukan setakat brand lokal yang tumbang, Luckin Coffee pun boleh terancam. Starbucks pun dah tak selamat. Hari ni Lucky Cup masuk dengan harga RM3.5. Esok mungkin dia jadi game changer yang ubah peta kopi Malaysia selamanya.